Lah ni tiang TMB dengan surau ataupun madrasah ni dengan binaan ni yang mana terlebih dahulu dibina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat menjawab persoalan saudara kita dan juga yang bukan Islam dan kita. Sebab apa? Ada ya persoalan yang tanya, adakah madrasah ni haram? Maksud dia binaan dia lah, sama ada dia tulis surau haram, adakah surau ini haram? Sebab apa? Sebab ada tiang TNB, tiang voltage tinggi TNB. So dia nak kaitkan kerana sebelum ni ada teguran berkenaan dengan binaan rumah ibadah haram di atas tanah diceroboh, dan ada juga tiang TNB. So yang ni kawan-kawan kita ni sama ada sengaja atau dia tanya lah kot kan. Okey, so macam mana pula kan kalau kes macam ni, surau ni iaitu surau Madrasah Bahiyatul Salihat. Ya nak? Okey, Salihat. Okey, so surau ni ada juga tiang elektrik voltage tinggi. So mereka kata surau ni ada dalam kawasan, sama ada TMB ni haram atau surau ni haram. Okey, tak apalah. Jadi ada di antara kita yang cubalah cari siasat dan berakhir di sana, di mana visual image pada tahun 2014 di sini tunjuk ya tiang elektrik ni tak ada lagi kabel elektrik time ni pada tahun bulan 3 2014. So ini pun dah menjawab mungkin pertanyaan atau tuduhan yang mengatakan surau ini haram di binaan dia sebab berkongsi tapak dengan tiang TMB ni lah. Alright. Jadi jom di sini saya nak kongsi kita tengok sama ada lah ni tiang TMB dengan surau ataupun madrasah ni dengan binaan ni yang mana dahulu. Okey. Yang mana terlebih dahulu dibina. Alright. So jom kita tengok sama-sama. Saya harap ini dapat menjawab. Sekarang ni kita tengok satellite punya korang pasang dekat sini. Okey, memang ada dia punya bayang-bayang, ada bayang-bayang bayang-bayang tiang. Alright, kita tengok. Alright, so pada tahun 2025 bayang-bayang ada, tahun 2025 jelas memang ada tiang. Ini adalah madrasah tu lah. Okey, ini tahun 2022 jelas. Sampailah saya scroll 2014 yang terakhir visual tadi tu Okey, so masih lagi ada tiang tu dah ada dan di sini binaan tersebut. Okey, kita pergi ke tahun 2011. So 2011 tak ada tiang tu. Binaan di sini sudah ada. Alright, cuma kita tak tahu binaan pada ketika ini binaan mungkin madrasah yang tak jadi surau ke, wallahu alam. Dan tahun 2011 lagi tak ada, 2009 pun tak ada, 2008 pun tiang ni tak ada. Okey, rupanya tempat parking kereta dekat sini, nampak tak guys, orang parking kereta. Tahun 2008 juga Januari parking kereta. Tahun 2007 tak ada. Tahun 2007 awal pun parking kereta. Tahun 2004 tak ada. Tahun 2003 satellite tak ada, dia punya kabel sebab mungkin awan tebal, nampak tak? Okey, 1985 ni lagilah kan, hang pun tak tampak apa lah, aku pun tak nampak.